Definisi kejayaan setiap orang ni berbeza-beza. Macam saya contoh, adakah saya dah berjaya? Pada saya belum lagi berjaya. Walaupun SPM saya 8A, walaupun saya dah grad engineering, oil and gas, second class, walaupun saya dah meniaga, alhamdulillah lah saya boleh ada the good life. Ekonomi okey, alhamdulillah. Walaupun struggle sikit, business macam biasa, tak ada masalah. Pada saya itu lumrah business. Tapi saya masih tidak meletakkan diri saya sebagai seorang yang berjaya. Dia kejayaan ni dia very subjektif. Contohlah, ada orang tu dia dah kerja 40 tahun tapi masih lagi memandu kereta Honda Civic. Saya tak nampak dia berjaya. Sepatutnya you dah 40 tahun kerja sebagai jurutera. Paling kurang you kena drive Mercedes C-Class, paling kurang BMW 3 Series, paling kurang. Tu definisi kejayaan setiap orang tu berbeza-beza. Contohlah, ada orang nampak kalau orang tu kerja kerajaan, ya, pakai formal kan, pergi office kerja kerajaan, ya. Ada orang nampak dia berjaya, tapi pada saya dia biasa-biasa je, tak berjaya sangat pun. So definisi kejayaan tu berbeza-beza. Dia very subjektif. Lain orang lain definisi kejayaan dia. Tapi kejayaan ni dia ada fasa dia. Contoh, let's say you dapat SPM 10A. You berjaya lah. You berjaya dapat SPM 10A. Contoh, you grad. Walaupun you grad pointer you 3, tapi you berjaya grad dengan pointer 3. Apa lagi? You kerja biasa-biasa. It's okay. Setidaknya you berjaya kerja walaupun kerja tu biasa-biasa. Ada orang tak dapat kerja. Betul tak? Tu dia very subjektif. Okay? Dan kita jangan selesa. Bila dah capai sesuatu kejayaan, jangan selesa. Sebab keselesaan ni dia akan membunuh kita punya development untuk berjaya tu. Contoh macam saya dah lalu lah siri-siri tu. Sebab tu saya terang cakap, saya tidak merasakan diri saya seorang yang berjaya. Walaupun saya dah buat bisnes pada usia muda, pernah capai peak tu, jatuh naik. Sekarang saya mengajar merata seluruh Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak, dapat jemputan ke universiti kerajaan, universiti swasta, macam-macam dapat jemputan. Buat job ni macam-macam. Tapi saya masih lagi tidak meletakkan diri saya seorang yang berjaya. Sebab saya tak suka macam selesa. Saya nak push everyday untuk capai lebih banyak kejayaan yang lebih tinggi. Alright? Dan paling penting, jangan stres. Fokus dekat benda yang kita boleh kawal. Fokus dekat benda yang kita boleh grow, boleh develop. Dia punca korang stres tu sebab korang sibuk dengan benda yang korang tak boleh kawal. Contoh, kawan korang dah berjaya. Kawan korang yang berjaya, korang stres pelik. Sepatutnya kawan korang berjaya, korang kena tumpang gembira. Alhamdulillah kau berjaya, mantap. Kau bangga ada kawan macam kau. So kita nak buat apa? Kita kena fokus kepada kejayaan. Fokus belajar, usaha, terus grow untuk capai kejayaan. Fokus dekat benda yang kita boleh kawal. Alright? Jangan stres. So saya Nazmi Ismail, saya pengajar kursus Building Information Modeling. Boleh follow saya untuk tutorial berkenaan dengan software-software yang demand dalam industri engineering dan construction. Alright.